Kenapa OUU Mufti Wilayah perlu diluluskan? Ada suara-suara tak setuju dengan undang-undang ni, tak setuju. Sebab menyempitkan lagu mana? Bukan kita rekod takrif ni. Kita ambil daripada kitab-kitab juga. Maka orang yang tak setuju ni kebanyakannya orang yang takut. Kalau kita tak buat takrif lagu tu, tak buat undang-undang lagu tu, nescaya kumpulan lain akan bermaharaja rela. Mendakwa dia juga tuan rumah. Saya juga ada hak untuk mengajar. Syiah pun mengaku, hak ni pun mengaku, Wahabi pun mengaku. Dah tak ada undang-undang. Maka caranya adalah kita royak, kita buat undang-undang. Selain daripada tu tidak benar. Jelas lalu. Maka kumpulan-kumpulan hak lari daripada ahli sunnah wal jamaah tak berani bersuara. Kalau boleh luluh ke cepat-cepat, gezek kepada semua negeri-negeri. Patuhi tindakan pula. Kalau mengajar piak sebutir. Nampak tak dengar kata. Sama kau apa dia. Ni apabila tak ada undang-undang, ahli sunnah kena gas. Ahli sunnah kena tarik tauliah. Wahabi wi tauliah. Jadi pening pula. Mabuk air pelapis. Dia tak ada undang-undang. Ada ahli sunnah bunyi juga kerana terpengaruh. Duk saing dengan Wahabi, duduk sokong, duduk jaga hati Wahabi daripada ahli sunnah wal jamaah. Ada cubaan daripada golongan Wahabi untuk mencuri title ahli sunnah wal jamaah. Jadi kalau tidak diletakkan hanya letak ahli sunnah wal jamaah, nanti Wahabi kata saya pun ahli sunnah wal jamaah, saya pun layak dilantik. Tapi kalau diletak Asy'ariyah Maturidiyah, mereka suka, kerana kalau kita baca buku-buku yang ditulis oleh ulama-ulama Wahabi, ramai yang menyesatkan Asy'ariyah Maturidiyah. Bahkan ada yang sampai memberi indikasi kekufuran, ya, majoriti umat Islam. Asy'ariyah Maturidiyah ini adalah majoriti umat Islam. Majoriti ulama-ulama dianggap oleh ulama Wahabi sebagai berakidah dengan akidah yang sesat ataupun kufur. So kalau kita letak Asy'ariyah Maturidiyah, susah Wahabi nak menyamar. Berbanding, ya, kalau kita hanya letak ahli sunnah wal jamaah, Wahabi ni dia macam sesumpah, ya, dia boleh berubah kala dia jadi ahli sunnah wal jamaah. Kita pun tidak atas nama kepelbagaian, kita juga tidak mahu lantik mufti yang Syiah. Bukan kita nak berperang ataupun kita sampai mengkafirkan Syiah secara umum, tidak. Itu Asy'ariyah walaupun tidak setuju, memang Asy'ariyah menilai Syiah sebagai ajaran yang menyeleweng, tapi tidak sampai mengkafirkan. Tapi kalau Wahabi sebahagiannya mengkafirkan golongan Syiah. Jadi kita tak mahu ideologi yang ekstrim macam itu ada peluang untuk menyelinap masuk kepada jawatan penting, iaitu jawatan mufti dan juga timbalan mufti, ya. Aliran pemikiran Wahabiyah yang ada di atas bumi ini, yang ada di dunia hari ini, termasuklah pendakwah-pendakwahnya di Malaysia, mereka mengeluarkan Asy'ariyah dan Maturidiyah daripada Ahlus Sunnah wal Jamaah. Sekian, terima kasih. Tuan-tuan nak duduk tang mana? Bahaya ke main-main je? Ada bukti ke Ustaz? Bertulis pun ada, video pun ada. Nak yang mana? Bertulis saya akan bawa hari ketiga nanti. Bertulis sampai hari ni tuan-tuan boleh ambil dalam internet. Malaysia di luar negara ada Ustaz Wahabi yang di luar negara dan dalam negara. Yang di luar pun ada bertulis dan juga ucapan, yang dalam pun ada bertulis dan ucapan yang saya simpan. Semua orang boleh tengok. Mereka mengeluarkan Asy'ariyah dan Maturidiyah daripada kumpulan Ahlus Sunnah wal Jamaah. Luar negara dan dalam Malaysia sama pendapat mereka, Wahabi kesemuanya. Nak tengok yang video? Type dalam YouTube banyak. Siapa ustaz-ustaz mereka? Ustaz-ustaz mereka mungkin tuan-tuan pernah dengar ada sekumpulan pendakwah yang dihalang untuk masuk ke negeri-negeri tertentu. Jabat agama keluar senarai terus tak pergi masuk. Yang tu lah lebih kurang. Walaupun tak semua, 90% daripada senarai itu, ya. Dan ada lagi yang lain yang tidak disenaraikan. Cuma kita
kita, mufti kita ke arah nak tegas macam tu, ke arah nak garang macam tu, berdepan dengan aliran Wahabi yang ekstrim ini. Mufti kita ke arah itu, timbalan kita, mufti kita ke arah itu juga, tetapi telah pun ditamatkan. Telah pun ditamatkan. Tuan yang dirahmati Allah sekalian, itu yang kedua tu, sudut kedua tu. Beraninya orang-orang ni, pendakwah-pendakwah Wahabi ni, yang duduk dalam majlis agama sini, duduk pejabat agama sini, duduk dalam pejabat sini, duduk dalam pejabat sini, dia berurusan dengan orang yang berkuasa, dengan orang politik, dengan orang sekian, nak gugurkan sekian. Itu yang kedua, bahaya dia.